Datuk dah menang tu cerita Datuk. Tapi kita tahniah kepada Datuk Azizul Asni Awang, juara Piala Dunia Berbasikal Track UCI 2026. Tahniah. Tapi kita apa yang sepatut kita belajar daripada kemenangan ni? Yang kita boleh belajar, kau tengok peha dia. Peha dia tu besar daripada orang lain. Maksudnya dengan saiz badan dia tu, peha dia kita belajar, otot dia kuat. Sebab apa peha tu penting dalam berbasikal? Peha ni penting, bahagian depan dan belakang ni penting untuk speed kayuhan tu nak bagi laju. Kerana dekat depan tu ada 4 otot. Vastus lateralis, vastus medialis, intermediate dan juga rectus femoris. Ada 4 otot kat situ dinamakan quadriceps. Bila kita tekan pedal tu, dia memerlukan kekuatan otot keempat-empat tu. Itu sebablah kaki dia besar. Jadi jangan malas kita training. Training jangan malas. 4 otot tu mesti dikuatkan. Kalau belah belakang pula, hamstring. Ada semitendinosus, semimembranosus, ada bicep femorisnya. 3 otot tu. Sangat-sangat penting. Sebab coach selalu didatangi oleh orang yang main basikal, dia selalu injured di depan dan di belakang. Di belakang tu hamstring, di depan tu quadriceps. Selalu sangat. So, kepada yang minat main basikal, nak menjadi seperti the real pocket rocket man, nak mengharumkan negara, mesti ambil maklum, mesti fokus kekuatan dan ketahanan otot depan dan belakang peha. Barulah steady.